kelebihan belajar di Educate CJPM ni? Waalaikumsalam. Okey, kelebihan belajar di sini yang pertama, kita adalah sepenuhnya di bawah kerajaan, iaitu di Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Tenaga Manusia. Okey, di sini kita menawarkan sepanjang pengajian, pelajar-pelajar akan dapat RM100 setiap bulan. Bagi itu sepanjang pengajian di institut lah. Apabila pergi praktikal, pelajar-pelajar akan dapat RM300 sebulan sepanjang praktikal. Okey, selain daripada itu, kita faedah tinggal di belajar di sini, awak akan dapat makan secara percuma, subsidi bawah kerajaan sepenuhnya. Kemudian asrama disediakan bermula SEM 1 sehingga SEM 3, dan kecuali praktikal lah, praktikal kena penyewa di luar lah. Itu salah satu kelebihan yang utama. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum puan. Saya nak tanya soalan. Apa tu? Bagaimana peluang pekerjaan selepas tamat pengajian? Peluang pekerjaan selepas tamat pengajian. Okey, peluang pekerjaan ni dia bergantung kepada tempat mana yang you nak. Dan okey, contohnya dekat Polisas ni apa bidang yang korang ceburi lah. Dia bergantung sebenarnya. Peluang pekerjaan ni dia atas individu tu macam mana ni. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, pelajar-pelajar politeknik ni dan college community memang diterima oleh industri-industri. Contohnya kalau macam oil and gas memang perlukan. Okey, dia tengok atas bidang apa lah sebenarnya. Bukanlah nak kata perusahaan tu. Lepas tu dia bergantung kepada apa kata korang punya macam ni korang nak mencari, sebenarnya korang nak mencari pekerjaan selepas awak graduate. Dia bergantung pada macam tu. Tak kata saya nak kata peluang pekerjaan tu memang 100%. Alhamdulillah setakat ni graduan politeknik diguna, okey, masih lagi diperlukan dan masih diperlukan, dan yang kata alhamdulillah setakat ni memang masih bekerja lah, walaupun kadang-kadang tu dalam bidang yang sama, mungkin dalam bidang lain. Sebab kadang tu contohnya dekat sini kita terapkan juga dalam politeknik ni keusahawanan. So mungkin selepas ni awak pergi belajar kan, awak pergi belajar, dah habis degree, dah habis diploma dekat politeknik, so you boleh pergi kerja sendiri ataupun buat bisnes sendiri sebab you dah ada belajar usahawan. So yang tu generate income sendiri lah. Betul lah